Dalam kereta api ni ada kafe, ada jual-jual. Fina nak pergi beli. Bolehlah beli superi. Seronok tak pergi naik kereta api? Mestilah seronok. Takkan tak seronok. Fin! Kita orang dari Muazzam Shah bertolak lepas subuh pukul 6 sampai Segamat pukul 7. Mana bila awak nampak kat sana, nampak dia dah lari episod ke-6 dah. Sekarang kita di Mall K Plaza. Sampai je bandar keluar, korang bolehlah jalan-jalan. Ambil gambar. Banyak tempat best untuk cipta kenangan. Cuma kena rajinlah berjalan. Betul lah cakap jalan kan? Tiket dia kanak-kanak RM11, dewasa RM14. Dari Segamat ke Keluang satu hala. Untuk maklumat lanjut, install je apps KTMB. Tak sendiri kan senang. Okey, akak beli lah. Ya, kau ada berapa ringgit?